bawa back to basic. Orang yang ikhlas bantu kita, tuan puan, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, kita miskin semasa muda ni hanya pengalaman kehidupan. Apa yang kita takut, kita menjadi pesara miskin. Menjadi pesara miskin tak ada jalan keluar. Menjadi pesara miskin, penjara kehidupan. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita kena bersedia daripada sekarang. Katanya pakar keuangan negara Tuan Azizi Ali, hanya ada dua golongan pesara. Cuma ada dua sahaja. Pertama, pesara. Kedua, pesara yang hidup selesa. Saya cuma nak terangkan pesara yang hidup selesa sahaja. Untuk kita menjadi pesara yang hidup selesa, kita kena mula menyimpan daripada sekarang 20 tahun ataupun 15 tahun sebelum berpencen. InsyaAllah kita akan menjadi pesara yang hidup selesa. Kita usaha dulu, baru kita tawakal. Itu baru betul. Jadi anak saya bantu nak mula menabur emas dengan ilmu. Pergi saja dekat bio TikTok saya tu, klik link atas sekali. Nanti tuan puan akan jumpa satu perkataan daftar percuma. Kita sama-sama belajar ubah keuangan kita kepada lebih baik. Asasnya kita bermula daripada bawah, back to basic.